So hari ni kita nak cerita pasal conversion luar dan dalam Evo Tank. So kat sini korang boleh tengok tanknya masih bulat. Bulat bermaksud Lancer atau Inspira ataupun Rally Art. Tapi Lancer Rally Art tak masuk Malaysia. Itu masalah dia. So yang ni yang kita dah buat lah. Daripada tank bulat tadi dah jadi tank petak lah. Evo 10 sahaja yang ada ni. Tak kisahlah GSR ke, MR ke, RS ke, Evo 10. Ini dia sudah petak. Lepas tu korang tengok kat sini boleh nampak pintu dia straight lah. Pintu kurus. Yang ni kita pakai pintu kurus. Kurus, Lancer Inspira, Rally Art. Tiga tu lah. Nampak tak? Pintu kembang. Pintu dia pun kembang. Yang tadi pintu kurus. Dia punya bumper belakang pun lagi gemuk. Spoiler ori Evo berat sikit. Yang kopi spoiler Evo lagi ringan. Lepas tu ada button lah. Kalau Evo 10 nya. GTE tak silap ada button juga. Lampu ada dua lah. Satu putih, satu red base. Dua-dua pun Evo 10 sama. Lampu belakang lebih kurang. Tapi yang ni kita convert. Kita buat lantai sekali. Lantai Evo pun kita tukar. Maknanya adjustable lepas ni pakai dah boleh pakai Evo 10. Dah tak boleh pakai dah Lancer Inspira punya ataupun Rally Art. Lepas tu korang tengok fender dia pun tak kembang. Fender pun kurus. Mungkin lagi ringan lah. Itu kelebihan dia. Lepas tu tengok kat sini. Fender depan ada curve. Beza dengan Lancer Inspira Rally Art. Dia tak ada curve ni. Dia gemuk sikit. Senang cerita kalau Evo mesti kembang. Okay, lepas tu tengok bumbung dia. Bumbung ada tanduk lah. Kita panggil bumbung tanduk. Ada extra aerodynamic lah. Potong angin lah. Sejarah. Tapi bumbung tanduk Evo 10, bumbung flat memang Evo tak ada. Tapi kalau bumbung yang ada sunroof, Evo 10 pun ada juga. Ini contoh rim Evo lah. Bingkai 18. Tapi korang tengok masalah rim Evo ni. Dia masuk dekat Lancer. Dia ngam-ngam eh. So kalau Evo tak best lah pakai rim Evo. Kena pakai 9.5 PT15. Yang tu the best. So daripada depan korang boleh tengok dia punya bumper. Bumper dia pun dah lain lah bumper depan Evo ni. V1. Ada yang ada fog lamp, ada yang tak ada fog lamp. Lepas tu kita boleh tengok dia punya lampu. Lampu memang beza lah. Dia projector. Lepas tu dia ada AFS. Dia boleh follow kiri kanan kan. Bila kita corner kiri, lampu solo tepi. Pada depan pun tak ada lubang angin. Kereta tak cukup panas, tak cukup power lah maksudnya. Lepas tu korang tengok sini. Bonnet ni dia ada lubang lah, ada lubang angin kan. So enjin tebu kebanyakannya memang ada yang ni lah. Rally Art pun ada yang ni walaupun body kurus. Okay, so apa yang kita dah buat dekat conversion daripada Lancer atau Inspira kepada Evo 10 ni. Yang ni kita buat luar dalam. Maknanya body luaran komplit dan dalaman pun komplit. Seat kan, steering, meter, gear konsol ke, seat belakang ke kan, bateri, relocate belakang, semua kita buat. Dan enjin pun, enjin Evo 10, DD05, axle belakang Evo 10, HST Evo 10. Komplit lah ni, luar dan dalam Evo 10. So, kalau korang nak AFM buat kereta korang, Roger number kat bawah.